Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi nasta'in, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan izinnya, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaat kekasihnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat guru-guru kita, dengan keramahan dan hikmah kedua ibu dan bapa kita, maka pada tahun ini kita sama-sama akan menyambut kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Sebenarnya bulan Ramadan pada tahun ini seperti mana yang tahun-tahun yang sebelumnya, kita akan mulakan dengan tadarus Al-Quran yang akan kita mulakan pada 1 Ramadan, sampailah kita akan khatam pada 27 Ramadan. Dan kita juga pada bulan Ramadan ini akan mengadakan majlis nuzul Quran, dan juga berbuka puasa, dan aktiviti silat juga akan berjalan seperti biasa. Dalam masa yang sama kita juga disunatkan untuk menyempurnakan solat tarawih di tempat kita masing-masing sebelum kita memulakan aktiviti silat seperti biasa. Dan saya bagi pihak diri saya sempena kedatangan bulan Ramadan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh barisan kepimpinan Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, kepada barisan ahli-ahli, tenaga-tenaga pengajar dan seluruh ahli-ahli silat cekak yang telah menyumbang masa, tenaga dan wang supaya silat cekak ini akan terus maju dan terus mendapat perhatian daripada masyarakat, supaya ilmu ini dapat disemai dan menjadikan ilmu ini supaya dijadikan sebagai salah satu pakaian yang dapat menyempurnakan keperluan kita dalam kehidupan global yang ada pada masa kini. Mudah-mudahan kedatangan bulan Ramadan ini akan memberikan kita rahmat, keberkatan, dan dikurniakan kebaikan, dan kita dapat sama-sama menyempurnakan amal ibadat kita, berpuasa sepanjang bulan Ramadan yang akan melatih kita supaya kita dapat menahan nafsu kita daripada perkara-perkara yang mungkar, dan apa yang kita lakukan itu akan menjadi pakaian kita selepas Ramadan nanti, sebagai alat yang dapat menahan daripada perkara-perkara yang Allah larang. Dan saya akhiri ucapan sempena bulan Ramadan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.